Padah ingkar untuk berpindah biarpun berulang kali arahan dikeluarkan serta notis dan peringatan diberikan lebih awal kepada penjaja tanpa permit di Taman Subang Perdana Shah Alam, Selangor. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA akhirnya bertindak merobohkan 21 kemah penjaja haram dalam satu operasi penguatkuasaan pada jam 7.30 pagi semalam. Tindakan tegas itu diambil selepas pihaknya menerima pelbagai aduan daripada penduduk sekitar berhubung pembinaan gerai tanpa lesen yang menimbulkan masalah termasuk kesesakan lalu lintas dan isu kebersihan. Menurut MBSA, penjaja-penjaja terbabit telah diminta memohon tapak serta permit sah di tapak penjaja sementara di bawah pentadbiran MBSA namun masih enggan mematuhi arahan. Tindakan merobohkan kesemua kemah tersebut adalah tindakan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974-Akta 133. Ujarnya tindakan roboh itu juga dilakukan kerana struktur didirikan tanpa kebenaran sah daripada MBSA.